adakah dengan cermin mata kita tu yang power semakin tinggi tu memberi kesan juling ataupun tak diberi pencegahan awal, rawatan awal, memang boleh menyebabkan juling yang kekal macam ni. Kisah dia tahun 2021, 4 tahun yang lepas, datang berjumpa dengan saya untuk tengok pemeriksaan mata sebab mata dia dah nampak kabur dan dia perasan letih sangat bila dia pakai cermin mata dia. Test memang ada peningkatan power, tetapi bila power baru diletak, saya perasan mata dia lebih senang untuk jadi juling. Dan saya beritahu awal-awal kalau teruskan pakai cermin mata yang biasa dan tak buat rawatan dari segi terapi mata, dari segi cermin yang lebih khas untuk kontrol benda ni, kalau tak nanti boleh jadi juling yang kekal. Kalau dulu selalu orang nampak dan perasan mata tu lari, mata masuk ke dalam sebelah, tapi sekarang ni orang dah tak perasan. Tapi saya masih teruskan lagi untuk bagi terapi mata sebab mata belum lagi sepenuhnya straight dan bertenaga untuk digunakan. Sebab kesan daripada komputer, gadget memberi kesan yang sangat-sangat negatif kepada mata cikgu ni. Ingat juling disebabkan oleh beban kerja melihat skrin boleh dicegah dari awal dan boleh dirawat dari awal. Jadi mungkin kita tak ada masalah nak tengok komputer letih sikit tu okey, tapi kita sebenarnya tak tahu